Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membuat kesimpulan terhadap tokoh yang bernama Julian Corbett. Okey, apa yang saya dapat simpulkan adalah tokoh ini merupakan seorang yang berperanan penting dalam bidang strategi maritim khususnya dalam sejarah ketenteraan. Peranan beliau juga penting dalam perkhidmatan tentera laut kerana bakat beliau dalam buat strategi bidang ketenteraan laut. Beliau juga secara tidak langsung menjadi kepada penasihat tidak rasmi kepada seorang tokoh reformis besar yang bernama Admiral Sir John Fisher. Walaupun beliau bukanlah seorang tentera, malah beliau hanyalah seorang awam. Beliau juga seorang penulis dan beliau juga menjadi seorang sejarawan dan tokoh strategi kerana minat beliau yang mendalam. Disebabkan minat beliau yang mendalam telah menjadikan beliau menjadi seorang pensyarah dan menjadi seorang yang penting lah dalam bidang ketenteraan untuk Royal Navy. Jadi untuk Azlan, apa yang awak dapat simpulkan berkenaan dengan tokoh ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya tentang tokoh Julian Corbett ni adalah dia seorang yang ilmuwan dan genius. Kenapa saya kata begitu? Kerana dia mempunyai pelbagai strategi dalam maritim ni. Antara strategi yang paling famous ialah penggunaan kuasa laut secara tidak langsung. Cara yang dia buat adalah dia menekankan strategi untuk secara tidak langsung dalam menekankan sekatan barangan seperti bahan mentah ataupun dalam operasi gabungan tentera darat. Jadi melalui strategi ini dia telah banyak membuka mata kepada mata-mata ilmuwan dalam merancang strategi yang cerdas. Pendapat Azim pula bagaimana? Jadi pada pandangan saya, Julian Corbett ini telah menyumbangkan integrasi laut dan darat. So Julian Corbett ni dia merupakan sejarawan dan ahli strategi maritim British. Jadi sumbangan dia adalah yang pertama saya bercakap tentang integrasi peperangan laut dan darat. So Corbett ni dia menekankan bahawa operasi tentera laut tidak boleh dilihat sahaja secara berasingan, tetapi dia boleh digabungkan dengan peperangan darat. So beliau juga berujar bahawa objektif utama kuasa tentera laut untuk mengawal jalur komunikasi laut yang itu mempengaruhi kempen darat dan keseluruhan strategi nasional. So maksudnya Corbett ni merancang untuk gabungan tentera darat dan tentera laut dalam satu peperangan. So ia lagi memudahkan pelancaran sesuatu peperangan tersebut. So yang kedua ialah konsep perintah laut. Beliau memperkenalkan pemahaman berikut untuk membezakan antara umum dan tempatan. So ia juga perintah yang tetap dan sementara. Perspektif ini menjelaskan ketidakstabilan maritim dan peruntungan pada konteks strategi tertentu. So untuk peperangan perintah laut ni, dia ada separuh yang penting dan tetap dan separuhnya umum ataupun sementara je. So itu sahaja daripada saya berkenaan sumbangan Julian Corbett. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.